Okey, baik. Ulasan yang ketiga, setahu saya tidak ada riwayat baik yang sahih mahupun hasan mahupun dhaif bahawa Rasulullah SAW ada anjurkan para sahabat untuk berdoa menghadap baginda. Setahu saya juga tidak ada riwayat baik yang sahih, hasan atau dhaif bahawa sahabat berdoa dengan menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah pun mempersetujuinya. Apa yang kita sebut sebagai sunnah taqririyah kan? Tidak ada. Baginda menganjurkannya pun tidak ada. Sunnah qauliyah pun tidak ada. Dan setahu saya juga tidak ada dari kalangan salafus soleh yang sengaja mencari ataupun menghadap kubur baginda, yang ni setelah baginda sudah wafat, menghadap kubur baginda untuk berdoa. Okey. Jadi sekali lagi setahu saya tak ada riwayat yang Rasulullah anjurkan para sahabat untuk berdoa menghadap baginda. Mungkin puak-puak bid'ah ni akan kata Rasulullah malu kot nak minta macam tu. Okey, sahabat pun radhiyallahu anhum tidak ada yang berdoa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah pun mempersetujuinya. Tak ada juga. Demikian juga apabila baginda sudah wafat, generasi salafus soleh juga setahu saya dalam riwayat yang sahih apa tidak ada yang sengaja menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright. So bila benda ni tak ada, berarti memanglah tidak dianjurkan, memanglah bukan satu keutamaan untuk berdoa menghadap Rasulullah SAW, baik ketika baginda masih hidup ataupun sesudah baginda wafat, ya.